Yang kedua, untuk menumpak fala jamaah lom. Baikna seh galam penuh tak pegak seh lain. Seh pertama mantang kosong, mantang lat urung dem. Tapi kata pegak seh yang kedua, nyo gekun putuh seh. Galam penuh seh pertama, kata pegak seh yang kedua, maka ubena seh ulikut seh pertama, mandum-mandum hana fala jamaah. Maka karena demikian, bila urung yang dilikut seh putuh, seh putuh bunuh seh pertama, urung kepegak seh yang kedua, hana giisi seh yang pertama. Nak urung yang kekalan bak seh kelimang, seh kosong di yang pertama, nyan hana haram gejak ke urung semayang. Gejak isi seh yang pertama. Tapi dengan gejak baik lebih langkah. Menurut dengan berhenti. Duknan tunggu sekalian. Bahkan masa urung hana dalam gede kebi. Nah, langsung gejak isi seh yang pertama kedeh. Nyan tungku hana haram takoh pakon taksir urung dilikut seh putuh. Jadi tuan ulang, pastikan isi saf bupunuh-punuh untuk merempak fala berjamaah. Kecuali memang hanjit tarukung karena terlampau dekat dengan bintih, atau na hanlat tadam karena na tameh nyan kalain.